Ada tak cara nak bagi harga minyak turun? Entah. Abang tak tahu. Yang harga minyak ni abang tak heran sangat. Dia naik ke turun. Yang rokok di blend tu, apa hal naik 50%? Dia bukan lalu kat silat Hormuz pun. Bang, apa beza menteri kabinet dengan kabinet dapur? It's easy man. Menteri kabinet, diorang tak boleh bersidang dalam kabinet dapur. Oh my god. Lipas pula, diorang pula tak boleh pergi parlimen. Nanti menteri kabinet dia panggil pest control. Lipas dengan menteri kabinet pula sebenarnya tak ada kena-mengena. Betul. Alam bang, abang tak ada cita-cita nak calonkan diri jadi mentari kabinet kat parlimen ke? Pala otak engkau lah. Menteri kabinet parlimen. Abang tak nak lah. Abang sekolah tak habis. Kan nanti diorang suruh turunkan harga minyak, abang naikkan pula. Kalau diorang nak minta naikkan minyak, abang bawa turun pula. Kan pening gitu.